Hello guys, welcome back to channel Wawa Diva. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Mana orang buka? Cepatlah. Tak ada orang ni. Wah, dah minta maaf. So hari ni kita nak pergi mana? Balik kampung. Yes, kita orang semua nak balik kampung. And kita orang semua dah prepare everything, like baju, kasut raya, apa semua tu. And then biskut-biskut raya semua kita orang bawa. So jomlah kita on the way ke mana? Ke Kedah. Yeah, ke Kedah. Tahun ni Kedah. So jom kita pergi kat kereta. Banyak gila barang tu. Macam nak pindah rumah tengok. Man. Introvert. Alah comelnya dia. Dan Masya Allah dia. Kat barang. Ika pun nampak macam perempuan lah. Macam comelnya. Lembutnya. Pemain bola lembut. Iman, jom naik sini, Man. Budak paling beria nak sangkut baju. So guys, kita orang dah dalam kereta kan, kasih kan? Oh my god, kakak kami sorok. Ramai orang kat sini belum lagi lah. Sekejap. Semua pakai isi minyak. Okay, so Ifan tengah makan dulu. Makan bihun. Macam mana perjalanan? Macam tu lah. Macam tu lah guys. Okay, korang tengok ni. Banyak kan orang dekat sini rehat-rehat. Sekarang baru kat Tanjung Malim ke Ifan kan? Pasti baru bangun. Ayo. So guys, dah pagi. Pukul berapa dah Ifan? Pukul 7 lebih. Ifan dah tak larat. Kasih. Tidur Ikemah. Ya ke? Ikemah pun tidur kat kereta lain. Dah sampai tu Nyang. 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 Comel dia gelak. Korang tengok laju dia buat kerja tau. Sekejap dia tengok tu, sekejap dia potong tu, dia kemas tu, dia kemas ni. So guys, sekarang dah pukul 6 lebih, nak dekat pukul 7. And saya tengah menunggu cousin-cousin saya datang ya. Kita tunggu je lah, okay? Ni je lah vibe kampung kita orang dekat Kedah. Tahun lepas saya dah balik Kelantan. Kelantan memang meriah dah lah. Tapi kita kena lagi gila pula, okay? Ini belah ayah. Tahun lepas belah mak. So kita enjoy je lah mana-mana pun. Tengok guys, dah hidang. Sekejap lagi ramai tau datang. Dah buka puasa lah. Jom makan. So kita dah jumpa cousin favourite kita, Nuri. Apa khabar? Khabar baik. So macam mana sekarang? Dah lama dah kita tak jumpa, ya Allah. Kan? Berapa bulan tak? Tu Haziq balik dah. Back tu cerita. So macam mana sekarang Nurin? Kita dah lama ni tak jumpa. Okey, tapi macam stres sebab belajar banyak. Yelah, sebab kerja-kerja saya semua belajar, kecuali saya seorang yang tak sambung. Still berjaya. Tak ada ni. Penat-penat pun kena juga belajar sampai ke pagi kan. Kadang-kadang tidur kalau belajar. Tak tunduk
Sebab assignment banyak. Nak mampu. Dengan cerita dah ada boyfriend. Kahwin lah. Tak sabar nak tengok. Nurin target bila nak kahwin? Target 2028. Oh, lama lagi. Habis degree tu lah. Dia nak sampai degree. Okay. Lepas tu kahwin. Kita tengok anak dia nanti. Boleh main dengan anak dia. So guys, itu sajalah konten kita orang. And esok dah raya. Jadi esok baru kita buat vlog raya pula, okay? So kalau korang suka video ni, korang jangan lupa Like, comment and share. Dan follow. subscribe juga. So jumpa di next video. Bye-bye.